Okey. Okey, right. Assalamualaikum dan selamat malam semua. Okey, boleh nampak saya, eh? Semua clear, nampak saya ke? Boleh respon tak? Respon di komen. Boleh respon di komen lah. Okey, dengar suara saya clear ke? Jelas ke? Okey, semua dengar suara saya? Okey. Alright, kejap. Okey. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, Cik Jun, thank you. Okey. Dengar jelas. Okey. So sebelum saya start kelas saya ni, saya nak tanya kat tuan-tuan puan-puan semua, Puan Maziah semua, okey, Tuan Rizwan semualah. Tuan nampak tak saya punya skrin dekat sebelah ni yang saya tengah on ni? Saya sharing tu boleh nampak tak? Boleh nampak tak yang saya share tu? Nampak okey, baik. Alright. Jadi sekejap sebab saya nak pastikan sekejap supaya kita rekod yang betul sekejap Okey, so okey sekejap. Saya nak adjust sekejap. Setting nasib baik check. Okey sekejap. Okey kejap okey. Alright, okey. Okey, baik. So, okey. So, semua boleh nampak skrin yang saya share, sound pun clear. Okey. So, kita mulakan kelas kita. Alright. Okey, dengan bacaan bismillah dan juga Al-Fatihah lah. Kita berdoa semoga harap kelas kita hari ini bermanfaat dan boleh memberi apa yang anda impikan untuk maju dalam bisnes dan kehidupan, dan kita semua tercapai lah. Okey, kita mulakan dengan bacaan Al-Fatihah dan doa untuk yang lain, untuk yang agama masing-masing lah. Okey, kita mulakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah 'alaina ni'mataka wa ansur 'alaina min ghazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala sayidina Muhammad. Okey. Jadi kita mulakan kelas kita. Okey, sebelum saya nak mulakan kelas kita tukang website .com Academy hari ni, boleh tak saya nak minta respon? Okey, anda yang mana semua dalam live ni, yang mana yang dah ready, boleh tak tolong type di komen anda satu. Saya nak bagi kita ada respon sikit lah kan. Kalau tidak saya cakap seorang-seorang je. Okey, cuba respon satu-satu. Siapa yang dah ready, tekan satu yang ready. Okey, Cik Ana pun dah type satu. Cik Salahuddin pun dah type satu. Cik Jun, okey, Cik Sari, Cik Roslan, Cik Alisa, Cik Azmi, Cik Sari, okey, Cik Rizwan, Cik Jepang, okey, Cik Mazia, ataupun Cik Wan kan. Semua dah type satu. Okey, alhamdulillah. So, terima kasih banyak-banyak. First, saya ulang sekali, saya ucapkan terima kasih semua untuk komitmen hadir ke kelas hari ini. Okey, saya sangat respect dan kagum dengan semangat dan effort anda semua untuk hadir ke kelas ini walaupun ada tugasan lain kan. Sebab anda sudi, anda pilih untuk komit untuk nak cari ilmu, untuk nak tambah pendapatan dan juga nak improve business. Okey, untuk kelas kita hari ni, kita akan belajar macam mana untuk nak bina aset digital. Macam mana kita nak jana income secara harian kita boleh dapat melalui website. Okey, kelas yang saya buat ni hari ni khas untuk anda semua yang mana yang tak tahu apa langsung berkenaan website. InsyaAllah kelas ni sesuai untuk anda. Okey, siapa yang tak pandai AI dan tak ada pengalaman digital pun boleh. Okey, peserta-peserta saya pun memang daripada background yang zero and then yang ingin ada sale konsisten daripada website ataupun daripada business online and then tak ada website lagi, okey, pun lagi bagus. Susah nak dapat lead dan close sale. Kalau kata yang mana saya sebut ni, anda rasa anda tergolong dalam ni, insyaAllah kelas hari ni adalah kelas untuk anda semua. Okey, dalam kelas ni saya akan share dengan anda semua macam mana cara untuk kita nak bina website sendiri tanpa coding. Okey, saya akan siap dalam praktikal dan kelas ni. Jadi anda semua dalam yang dalam live ni boleh duduk depan komputer, get ready. Semua get ready depan komputer. Yang mana depan komputer boleh tak tekan 2? Saya nak tahu siapa yang depan komputer tekan 2 tengok.
Okay. And then kita akan belajar cara Cik Ipang, Cik Jun, semua depan komputer. Alhamdulillah. Okay, thank you so much. Kita akan belajar juga Cik Mazia, Cik Azmi, Cik Effendi Ahmad. Okay, Cik Wan Rashid. Okay, bagus. Terbaik tu. Kita memang nak buat praktikal tu. Cara guna AI, cara tarik lead dan convert jadi sale, cara bina sistem income sendiri. Okay. Alright. So, cabaran sebenar kita sekarang ni dengan keadaan ekonomi yang semakin bercabar, kita semua mesti kena ada satu cara untuk nak improve bisnes kita atau nak tambah sumber pendapatan. Okey, biasanya antara yang kita hadapi, okey, yang mana yang join kelas ni, anda mungkin menghadapi masalah ilmu terlalu banyak sangat tentang AI. Sampai tak sempat nak follow. And then ada masalah tak sempat nak follow macam mana nak buat digital marketing. Terlalu banyak sangat ilmu marketing ni. Tak tahu nak mula daripada mana sebab terlalu banyak info. Jadi information overload, kekangan masa, and then tak pasti macam mana benda-benda teknikal sebab tak biasa. Susah nak dapat customer online. Ada juga yang biasa dengan business online tapi ada masalah macam mana nak dapatkan nak dapatkan customer online. Okey, sekejap minta maaf, ada yang minta saya mutekan sound. Okey, sekejap saya cuba mutekan sound sekejap. Okey, sekejap. Alright, semua yang dalam ni boleh mutekan sound lah. Kalau yang mana yang ada dalam ni nanti kalau kita buka nanti boleh start balik. Okey, saya teruskan dulu. Okay, and then ada yang kurang pandai buat content dan ads. Dan ada juga yang ada masalah pasaran digital, tak ada website lagi, tak ada ilmu sebab tak percaya sebab banyak kali ingat join kan. Kadang-kadang rasa macam scam lah sebagainya. And then kurang ilmu, kurang kemahiran dan keberanian. Ataupun ada juga yang ada masalah kesihatan. Tapi ada keinginan untuk berjaya. Jadi kenapa kenapa anda masih menghadapi masalah ni? Pertama, saya bukan kata kat anda saja. Saya sendiri pun sebelum ni ada masalah ni juga. Sebab apa? Kita tak ada sistem. Kita tak ada sistem. Macam mana sistem yang boleh bagi kita ikut step by step sehingga satu sistem tu berjaya boleh bagi kita income yang konsisten melalui website. And then buat banyak benda tapi tak jadi income. Kita sibuk tapi kita tak ada result. Okay, and then ada website tapi tak convert. Website ni dia bukan sekadar cantik tapi ada kaedah SEO, backlink dan keyword dan lain-lain yang membuatkan website kita tu baru boleh jadi enjin duit yang bagi duit kat kita secara automatik. And then belajar sikit-sikit tak complete. And then boleh jadi cepat give up. Terlalu bergantung kepada WhatsApp dan manual. Okay, bergantung pada WhatsApp ni tak apa. Tapi jangan 100% dekat WhatsApp. Kalau anda 100% dekat WhatsApp, apa yang akan jadi ialah anda akan burn out. Betul tak? Siapa yang ada buat bisnes, yang bergantung kepada WhatsApp saja, siapa yang rasa burn out? Memang burn out. Saya pun pernah menghadapi benda tu. And then bila kita ada website, benda tu memang memudahkan kerja kita at least 70 to 80% lah. Lebih banyak dia bagi masa kat kita lebih lah. And then tak ada strategi macam mana nak tarik customer. Tunggu orang datang. Macam mana saya apply kepada bisnes saya, Alhamdulillah lah. Ada sales setiap hari. Okay. Kebanyakan owner tak sengaja bina penjara sendiri, bergantung kepada WhatsApp, bergantung pada tenaga sendiri dan sales tak konsisten. Okay, jadi sebab inilah kita set up satu kelas macam mana niat saya ialah nak bantu tuan-puan semua kat sana untuk mendalami ilmu website dan AI. Okay, and then macam mana kita nak bina aset digital ni dengan website. Okay, selain tu, bila kita ada website, kita boleh jana extra income. Tanpa perlu bersusah payah macam cara bisnes dulu, kita perlu ke tempat offline, okay, pasang payung and then berniaga panas hujan kan. Sekarang ni kita guna website saja. Okay, belajar teknik strategi yang terbukti, nak start bisnes sendiri dan buat sale, upgrade diri, skill pengetahuan dan mahu belajar faham konsep yang betul. Okay, jadi saya akan share dalam kelas ni macam mana untuk kita nak buat benda ni insyaAllah. Okay, so first, yang ni benda yang penting lah, asset. Okay, kita nak faham apa itu asset. Saya yakin semua dalam kelas kita hari ni 20 orang semua tahu apa itu aset. Okey, aset tu ialah sesuatu yang mana kalau kita invest dia akan bagi pulangan duit lebih kepada kita.
Itu aset lah. Contohnya macam emas, macam rumah. Kalau kita beli rumah tahun 2026 ni, kita beli dengan harga 300,000. Mungkin 30 dia akan naik lagi berapa 50,000 atau 100,000. So keuntungan dekat situ lah. Sama lah macam emas. Kalau kita beli sekarang, tahun depan kebarangkalian tinggi, harga emas akan naik, kita akan dapat untung. Jadi macam tu juga website. Okey, website ni pun satu benda yang kita keluarkan dengan kos yang rendah dan dia boleh bagi kita income harian ataupun mingguan ataupun bulanan. Okey, kalau liability tu tuan-puan tahulah sesuatu yang kalau kita belanja dan benda tu dia semakin susut nilai, itu adalah liability lah. Tapi kita nak fokus kepada aset supaya kita boleh atasi masalah ekonomi dan masalah kewangan yang semakin kuat sekarang ni. Okey, jadi siapa yang dekat sini dalam kelas ni pernah tengok tentang berita seorang rakyat Malaysia ni, dia beli AI.com pada tahun 1993 dan dia jual dengan harga 70 juta. Okey tuan-puan, nama dia ialah Ashad Ismail. Tuan Ashad Ismail ni, dia beli AI.com. AI.com ni ialah domain lah. Mungkin ada tak yang dalam kelas ni tak tahu apa itu domain? Kalau tak tahu boleh tak type satu? Okey, kita at least tak apa, don't worry, kita semua sama-sama belajar. Okey, kita hari ni yang pernah dengar cerita tentang Arsyad Ismail ni yang beli AI.com ni, dia jual kepada company kripto dengan harga 70 juta. Dia jual dengan harga 70 juta US dollar. Dengan harga 70 juta US dollar tu, duit kita bersamaan dengan uh, 276 juta. 276 juta ringgit Malaysia. Tuan-puan bayangkan macam mana kalau tuan-puan dapat duit sebanyak tu. Okey, benda ni bukan dongeng. Benda ni adalah real lah. Benda ni adalah real. Dia dengan cara dia beli domain AI.com. Okey, so salah satu lagi ialah cars.com. Okey, cars.com ni dia memegang rekod. Okey, dia memegang rekod sebagai domain yang termahal sekali kat dunia. Domain ni alamat website lah. Jadi yang termahal sekali di dunia dengan harga 872 juta. Okey, dia jual cars.com ni sebab domain ni perkataannya pendek, cars.com. Cars.com. So lagi pendek domain yang anda beli, dia akan jadi semakin premium. Okay. So okay. So next. Okay. Dia domain ni kita bagi perumpamaan dia. Perumpamaan dia macam macam plate kereta lah. Macam plate kereta. Jadi bila plate kereta ni, bila anda beli contohnya VIP 1 ataupun KL1, kan plate kalau lagi pendek dia akan jadi lagi mahal. So sama juga macam domain website. Okay. So dekat mana kita nak tahu dekat mana kita boleh jual domain-domain ni? Alamat website, contohlah kata Cik Rosli ke, Cik Zainal ke, Cik Ramizal ke, Cik Tria ke kan. Ada domain yang mahal, nak jual dekat mana? Okay. Tempat dia ialah dekat Brand Bucket. Brand Bucket ni salah satu lah. Brand Bucket ni salah satu. Jadi, saya tunjuk cara macam mana kita nak tengok Brand Bucket ni. Okay, first anda boleh pergi dekat sini. Okay, saya tak sini Okay, alright. So anda boleh pergi dekat sini. Ni Brand Bucket. Cara untuk nak ke Brand Bucket ni, anda pergi ke Google. Google biasa saja. Ini anda type brandbucket.com. Anda type brandbucket.com. So dia akan pergi ke sini lah. Dia ada banyak lagi selain pada Brand Bucket dan lain-lain. Tapi Brand Bucket ni salah satu tempat untuk kita jual domain. Kita jual domain kita tu. Dekat sini. Brand Bucket. So contoh kita nak tengok domain brand name yang high value. High value ni yang mahal lah. Okay, kita cuba klik. Dia ada banyak Clever Name, International Global Name. Ni semua contoh-contoh dia. Tuan-puan boleh tengok kat sini, harga untuk satu domain alamat website tu, satu domain alamat website tu berharga RM1,966,910. 1 juta US dollar. 1 juta US dollar. Dan yang ni pun kicks.com ni pun 1 juta US dollar. So Prima ni pun sebab dia perkataan dia pendek, 1 juta 1,800,000. Ni harga dia. So kita cuba klik kan. Kalau anda tengok kat sini,
Dekat sini dia ada maklumat pemilik dia lah. Nampak ni. Sama ada anda nak beli dengan harga 1 juta, 1.9 juta ni ataupun anda nak sewa 86,000 sebulan. Okey, sebab apa dia mahal? Sebab dia punya nama dia pendek, tvu.com. Okey, tak apa, nanti dalam kelas nanti Tuan Hazmi, thank you respon. Nanti saya akan tunjuk kat tuan-puan semua lebih detail macam mana tentang domain ni. Okey, saya akan explain lagi tentang lebih detail tentang domain ni. Okey. So, kenapa ramai tak ada aset digital? Okey, ramai yang tak ada aset digital, antaranya sebab ramai tak tahulah tentang yang saya share tadi tu. Sebab benda ni kurang pendedahan kepada semua sikit. Okey, and then lepas tu pula, tak tahu positioning domain. Kadang-kadang kita beli domain tapi kita tak tahu macam mana nak beli domain yang betul. Tak tahu nak bina website, tak tahu nak monetize, tak ada roadmap. Yang ni insya-Allah saya akan kongsikan nanti. Macam mana kita nak pilih? Okey, kalau tuan-puan semua ada bisnes tapi tuan-puan tak ada website, tak ada alamat website, bererti tuan-puan tak ada bisnes. Bisnes tu bukan milik tuan-puan lagi. Kalau ada orang lain beli domain tu, tuan-puan terpaksa beli domain tu daripada orang yang dah beli domain tu. Rugilah. Jadi kalau tuan-puan dah ada domain, kena cepat-cepat beli. Okey? Apa yang kita akan belajar hari ni, first, saya akan share dulu tentang apa itu domain. And then, apa pilihan nama domain, di mana untuk beli domain dan jenis-jenis website. Okay? Apa itu domain? Sebab dalam ramai-ramai kita ni, ramai yang ada juga yang belum tahu tentang website ni apa benda. Banyak yang tanya saya, Cik Azin, nak buat aset digital dengan website tu macam mana? Jadi saya perlu slow-slow sikit explain. Okay? Contohlah, macam tuan-puan semua kan, kalau kita nak pergi ke shopee.com, shopee.com.my, tuan-puan mestilah akan klik macam ni. Okay, mesti akan klik macam ni. Pergi ke sini, lepas tu pergi dekat bahagian atas ni, lepas tu tuan-puan akan tag Shopee. Shopee.com.my. So dia akan automatic bawa ke website Shopee. So inilah nama dia domain. Atas ni, inilah nama dia domain. So yang ni contoh kalau kita kata Shopee, lain-lain macam-macam lagi lah. Kalau kita kata website utusan, so maknanya utusan Malaysia, so maknanya dia inilah domain. Okey, anda tengok utusan.com.my, inilah domain. Kalau lah kata salah seorang daripada kita dah beli utusan.com.my ataupun utusan.com ni, anda boleh jual kepada syarikat besar macam ni dengan harga yang tinggi. Salah satu yang saya ingat, ada yang beli domain nama Kurnia. Kurnia, dia jual kepada insurans Kurnia dengan harga 1 juta. Harga domain tu sahaja. Okey, ni satu tentang domain. Okey, itulah domain. Atas ni itulah domain. Inilah aset yang tadi yang ai.com tu. Okey. Jadi apa jenis domain yang ada? Yang paling bernilai sekali ialah .com lah. Sebab apa? Dia yang .com ni, dia macam google.com, yahoo.com. Semua yang .com ni, dia punya, kalau orang yang cari website kita ni seluruh dunia. Seluruh dunia akan jumpa yang .com dulu. Okey. Dia antara yang ranking yang paling mahal lah. Macam tadi anda tengok cars.com, ai.com kan. Okey. And then lagi satu, yang lain pula ialah .com.my ataupun .my. Kalau dia ada .my ni, ini adalah alamat untuk Malaysia. .com ni adalah alamat untuk global. Okey, ini alamat untuk Malaysia. Kalau anda tak jumpa yang .com, anda guna yang .com.my ataupun .my ni pun boleh juga. Tapi carian dia lebih kepada untuk tempatan, untuk lokal, untuk Malaysia sahaja. Tapi dia still mahal jugalah. Kalau anda tengok macam macam tadi utusan.com.my. .com.my ni lebih sesuai untuk website jenis corporate, website yang Malaysia. Macam shell.com.my, petronas.com.my, syarikat corporate di Malaysia dia akan guna .com.my. Kalau .my ni dia lebih kepada jenis butik ataupun jenis kedai-kedai e-commerce lah. Contohnya macam mudah.my. .my ni lebih kepada untuk kedai butik lah. Dia kalau kita nak beli .com.my dan .my ni, kita perlu bagi IC kita untuk nak sahkan kita ni rakyat Malaysia untuk nak beli ni. Kalau macam Indonesia .in, kalau Australia dia ada dia punya belakang dia lain-lain kan. Itulah membezakan dia. Kalau .gov ni ialah website kerajaan. Okey, yang lain tu ada lagi .edu.my dan lain-lain semua.
.shop, .ai dan macam-macam lagi lah. Tapi yang antara yang termahal ialah .com. So sekarang ni tuan-puan semua yang join kelas saya ni antara yang InsyaAllah at least terawal lah tahu tentang benda ni. Nanti boleh sambil-sambil cuba cari tengok. Anda boleh jumpa tak nama domain yang pendek dan cepat-cepat beli. Sebab harga dia murah saja. Okay, and then ni adalah aset digital. Bisnes anda lebih besar daripada yang anda sangka dengan website dan bisnes. Okay, bila anda ada website, bisnes anda boleh sampai ke luar negara. Sebelum ni anda mungkin buat bisnes di tempatan lokal saja, dan bila anda ada website, dia boleh sampai ke luar negara. Jadi apa jenis website yang ada? Okay, biasanya website yang ada macam kita sendiri di tukang website yang kita sediakan ialah ada 4 jenis lah. Ni 4 jenis website. So saya tunjuk sikit supaya kita boleh nampak. Alright, tutup. Okay, so kita pergi dekat sini. Okay, ni website syarikat kami lah. Di tukangwebsite.com, kita sediakan website profesional 7 hingga 14 hari untuk siap. Kita akan buat website untuk pelbagai niche lah. Antara website yang kita pernah hasilkan, website kerajaan untuk Jabatan Kemajuan Orang Asli kita pernah buat. Website pakaian kita pernah buat. Website perabot kita pernah buat. Website salon dan spa. Website servis, travel dan umrah, kosmetik, suplemen dan macam-macam lagi lah. So macam-macam website yang kita dah siapkan dan kita dah buat. Okay, biasanya harga website ni memang mahal lah sebab website ni dia umpama pekerja kita yang tak tidur, yang sentiasa online dan boleh bagi kita sale. Sebab tu harga dia macam ni. Dan juga website yang kita bina, kita buat sekali dengan SEO dan lain-lain. Bukan website sekadar cantik ni tapi siap optimize. Okay, so ini jenis-jenis website yang tuan-puan kena tahu. Biasanya dia ada sale page. Sale page ni, dia contoh dia adalah website seperti salesman. Function dia macam salesman. Sale page, function dia macam salesman. Okay, kalau website corporate ni, dia lebih kepada untuk corporate. Website yang jenis untuk company profile, untuk kontraktor-kontraktor yang nak ada profile image yang cantik nak masuk tender, dia kena ada website. Yang tu jenis website corporate. Dia ada banyak page. Kalau macam sale page ni dia ada 1 page. Kalau corporate dia ada 5 page dan ke atas. Okey, dan lagi satu ni ialah e-commerce. Kalau e-commerce ni ialah yang jenis boleh beli online. Boleh beli online. Dan yang lagi satu ni ialah jenis platform ataupun sistem lah. Kalau yang platform ni kita kata macam Shopee, macam Grab, Mudah.my, benda-benda yang complicated. Okey, saya tunjuk contoh. Untuk website jenis sale page ni contoh dia macam mana? Website jenis sale page ni contoh dia macam kurfit.com. Okey, yang ni ialah website kami lah. Tuan-puan boleh tengok tak dia punya alamat ni pendek je. Kurfit, dia ada 5 patah perkataan. Okey, yang ni ini adalah contoh domain yang premium lah. Kurfit.com. Dia adalah singkatan untuk kurma dan fit untuk sihat. Kurma dan fit. Jadi ini salah satu produk saya sendiri. Okey, jadi inilah website jenis sale page. Website jenis sale page ni dia ada 1 page saja. Dia ada gambar, dia ada testimoni, orang tengok, orang yakin dengan produk kita dan tengok ada testimoni. Okey, ada testimoni, ada daripada pelanggan apa semuanya, dan customer boleh buat belian. Contohnya dia berminat untuk dapatkan package ni, dia klik package. Nampak ni siap ada pesanan baru lagi. So semua tu cara untuk kita nak bagi tingkatkan conversion lah. So orang boleh masuk tengok, masukkan nama, masukkan number phone, email, dan terus buat payment, complete payment. So senang lah, kita bangun-bangun tidur tengok-tengok dah ada sale. Okay, ni salah satu. Okay, ni Kurfit. Lepas tu next ialah website corporate. Website corporate ni, ini contoh website corporate company solar, kontraktor yang mana dia lebih kepada gambar projek dan portfolio projek lah. Yang ni jenis website corporate. Website corporate ni tuan-puan tengok dekat bahagian menu ni dia ada 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia ada banyak page. Kalau kita klik ke page about services, dia akan terangkan tentang services. Okay, website ni dia umpama kedai lah, cuma dia ada kedai online. Orang masuk, kita tak perlu explain. Dia orang masuk, tengok maklumat dan dia orang tengok, oh ini hasil kerja dia, ini gambar dia, ini projek dia dekat mana ni. So tak perlulah kita nak explain banyak-banyak. Kalau dia orang berminat, dia orang boleh terus contact kita. Okay, okay, boleh terus contact kita. So itulah, nampak kita punya company tu jadi berprestige lah. Dia meningkatkan branding syarikat kita. Okay, next ialah e-commerce. Ini jenis e-commerce. Contohnya kilangkopi.com ni pun website kami juga, website saya sendiri.
Yang mana website ni dia fokus kepada untuk penggemar kopi ataupun pemilik kedai kopi yang nak cari kopi lah, kopi barista, kopi kampung, OEM founder dan lain-lain. So yang ni dia premium juga sebab perkataan dia kilang kopi. Macam tadi saya pun lagi satu tukang website. Ada perkataan yang orang senang sebut. Kalau orang pergi ke Google, orang nak buat website, orang akan ingat apa? Tukang website. So orang akan type tukang website. Kalau orang nak cari kopi, bekalan kopi, orang akan type apa? Orang akan type kilang kopi. So yang itulah salah antara caranya untuk kita cari pilihan domain lah. So yang ni jenis e-commerce. Sebab apa dia e-commerce? Bila anda klik sini contohnya, anda klik add to cart. Anda klik add to cart, anda boleh view cart. Lepas tu, anda boleh tengok order anda, pesanan anda kat sini dan proceed to checkout. So customer terus boleh buat belian. Okay, masukkan detail, billing apa sebagainya dan terus buat payment lah. Yang ni e-commerce. Yang ni e-commerce. Dan lagi satu yang kita sebut tadi tu, macam tadi kita sebut ada sales page, ada web corporate, ada e-commerce dan lagi satu platform ataupun sistem. Ini contoh sistem ialah tukangrumah.com. Tukangrumah.com ni kita buat dia umpama macam mudah.my tapi dia untuk kontraktor. Macam tuan-puan semua duduk kat sini mungkin ada kontraktor juga, ada rumah kan. Kadang-kadang kita nak cari kontraktor, nak cari dekat mana kontraktor yang trusted. Jadi anda boleh cari di tukangrumah.com. Di sini kita ada kontraktor bina rumah, kontraktor ubah suai rumah, kontraktor pakar, kontraktor individu mahir. So daripada sini pun saya dapat job, alhamdulillah juga. Banyak juga daripada sini. So bila kita ada banyak website, dia menjadi banyak income kepada kita lah. Yang ni untuk job jenis tukang rumah, construction. Yang ni jenis job untuk kopi. Dan yang ni untuk bisnes jenis, yang ni klien saya punya. Dan yang ni ialah Coolfit. Okay, dan juga website. So yang tu lah, anda ada satu website boleh bagi kat anda sehari 100. Kadang-kadang tak 100 dia masuk 2,000, kadang-kadang masuk 3,000. Yang ni real yang saya share. Okay. So itulah tentang website. Okay, ni lah tentang package. Minta maaf lah kalau saya explain panjang sikit sebab saya cuba bagi semua faham sebab supaya kita jelas apa itu website dan apa itu domain. So macam tadi saya kata sales page macam salesman, macam Coolfit, dia tolong masuk, dia satu page saja. Orang masuk terus buat belian, corporate nada setia, e-commerce, kilang kopi dan platform tukarrumah.com. Jadi bila kita ada website ni, dia akan buat kita punya website tu sentiasa ada di online. Dia akan tingkatkan credibility, dia akan tingkatkan jualan dan maklumat kita pantas. Kita tak perlu nak explain, orang jumpa di Google, orang terus boleh kata terus contact kita. Macam hari ni pun alhamdulillah ada je sale kan. Jumpa website kilang kopi dan semua tu kita nanti saya akan explain macam mana kita buat bisnes tu lagi lah. Okay, dia beroperasi 24 jam 7 hari seminggu tanpa berhenti. Website kita sentiasa ada di Google. Jadi insyaAllah niat saya ialah saya nak bagi shortcut kepada anda semua untuk faham. Sebab saya dulu kalau nak faham satu benda tu pun ambil masa yang sangat panjang untuk nak belajar sebab kita belajar daripada Google, daripada banyak, so lambat. So saya tunjuk cara shortcut. Okay, so sekarang ni minta semua bersedia untuk kita nak buat website lah. Okay, semua dah ready semua ready depan komputer, boleh type 2. Type 2 depan, semua type 2. Okay, boleh ambil gambar, boleh screenshot. Okay, saya izinkan, saya benarkan. Tekan 2 siapa yang dah ready. Okay, sebab saya nak tunjuk step by step macam mana anda nak bina website ni. Okay, first anda perlu okay, yang mana yang ada 2 tu thank you. Okay, anda perlu ada prompt ni. Okay, saya dah minta anda ready ChatGPT kan. Okay, so saya akan share dengan anda semua. Saya akan share dengan anda semua prompt. Okay, so saya akan share dengan prompt dengan anda semua. Okay, sekejap. Okay, sekejap Okay, so anda boleh ambil prompt ni lah. Yang ni satu ni ialah prompt yang kosong. Okay, ni prompt yang kosong. Anda perlu isi maklumat bisnes anda, maklumat servis anda ataupun target pelanggan, masalah pelanggan, kelebihan isi, kelebihan produk anda dan anda masukkan nombor WhatsApp. Lepas tu ambil ni masuk ke ChatGPT. Okay, anda dah dapat benda ni. Okay, saya bagi lagi satu contoh. Lagi satu contoh ni ialah prompt yang siap ada contoh lah. Siap ada contoh. Setiap contoh saya ambil satu. Contohnya macam saya ambil ni satu contoh lah dulu kan. Okay, sekejap Alright, saya ambil satu contoh. Okay, ni salah satu contoh daripada kawan kita. So macam mana kita nak buat website tu, saya ambil konten ni. So saya pergi ke ChatGPT. Okay, kita buka kita punya ChatGPT, pergi ke sini. Okay, buka ChatGPT semua, buka new chat.
Buka new chat. Buka new chat. Lepas tu, anda just paste sahaja yang saya bagi tadi tu. Yang ni saya buat contoh Tuan Hafizul Supplement, produk suplement. Target pelanggan dia ialah lelaki dan perempuan berumur 40-50-an. Masalah cepat letih, produk berkesan, bahan semula jadi dan ini dia punya call to action dia ialah number WhatsApp. Okay, buat struktur website hero problem solution apa semua ni dan kita tekan send prompt. Okay, so dia akan buat send prompt. Baik, saya bina terus high conversion. Okay. So dia akan bagi maklumat seperti ni lah. Yang ni dia mula-mula dia akan cadangkan kat kita dulu tentang website ni, apakah bahagian solution section dia, apakah benefit section. Dia buat siap-siap ayat copywriting. Kita tak perlu fikir dah. Okay, anda boleh try untuk bisnes anda. Anda cuba masukkan yang bisnes anda lah. Cuba masukkan yang bisnes anda lah. Okay. So dia akan bagi siap dengan cadangan design, warna dan sebagainya. So bila dah siap semua ni, convert ini jadi full HTML website premium 20,000 20k style. So saya just ambil ni, paste sahaja. Okay, ambil ni, copy dan paste. Okay, so samalah anda boleh tengok dekat ChatGPT anda apa yang dia tulis, tapi yang macam saya ni dia keluar macam ni lah. Saya akan jadikan ni sebagai satu file lengkap. Okey, anda tunggu sekejap. Okey, saya bagi masa sikit untuk kawan-kawan kita semua try buat. Siapa yang dah sampai sini, yang dah siap, boleh tekan 2. Boleh tekan 2. Okey. Tunggu masa sikit untuk dia nak siapkan kod. Saya akan jadikan ini sebagai satu file HTML lengkap. Okey, so nanti bila website kita ni, kita masukkan coding nanti, tuan-tuan boleh tengok macam mana website ni terus siap lah. Terus siap. Macam mana kalau kita nak buat tu, mungkin perlu masa kadang-kadang berbulan-bulan untuk nak belajar kan. Tapi dengan AI ni sekarang ni sangat cepat. Okey. So dia tengah loading lah. Okey, so siapa yang dah dapat yang dah sampai sini, boleh tak tekan 2. Tekan 2 kalau yang mana yang dah sempat follow saya, yang dah masuk prompt di atas dan dah masuk convert jadi full HTML. Siapa yang dah, boleh tekan 2. Okey, nanti kita akan share macam mana hasil dia. Okey. Tunggu sekejap, dia tengah loading. Oh, dah start, dah siap dah Cik J. Okey. Good job. Okey, tahniah. Cik Alisa pun dah siap. Boleh tak share tengok dekat kita punya komen screenshot gambar website yang tuan-puan hasilkan. Tak, baru siap coding kan? Baru siap coding. Okey, sekejap Okey, baru siap coding. Okey, tunggu kejap. Kadang-kadang website ni dia slow sikit. Okey. Saya tunjuk cara, kalau website anda slow sikit, macam mana anda nak buat? Bukan AI kalau slow balik. Okey, macam mana ulang balik? Okey, ulang balik. Macam tadi saya kata, tuan-puan ambil je prompt yang saya buat tadi tu. Contohnya macam ni lah. Ni macam ni. Ini adalah prompt. Prompt ni anda ambil je. Yang ni yang saya dah buat yang bantu saya bina website apa semua ni. Yang ni kan. Okey, copy. Copy yang ni sahaja. Kan macam yang saya share dekat dekat komen. Anda boleh copy tu, masukkan maklumat bisnes, produk, target pelanggan anda semua tu. Lepas tu anda pergi ke ChatGPT. Okey, dia akan buka macam ni. Tapi macam sekarang ni, saya punya ChatGPT jadi slow. Sebab apa? Ramai orang guna kadang-kadang tu. So, solution dia ialah anda boleh guna AI lain. Yang saya biasa guna dan suka guna ialah Z.AI. Z.AI ni, dia lebih kepada untuk coding. Anda boleh masuk Z.AI. Okay, Z.AI. Saya tak ni. Z.AI. Yang ni adalah alternatif untuk ChatGPT lah. Okay, so anda masukkan coding tadi tu. Macam tadi. Buat struktur website yang tadi tu. Yang ni yang tak ada, yang ada maklumat kosong ni anda masuklah. Bisnes anda apa, produk anda apa, target pelanggan anda. Ataupun anda buat servis website untuk orang kan. Anda boleh masukkan servis website. Okay, tapi saya masuk contoh lah. Okay, saya masukkan contoh. Macam satu sahabat kita, rakan kita, dia buat produk suplemen. Saya minta izin gunalah. Saya minta maaf. Saya minta izin guna untuk nak tunjuk contoh. So, kita copy saja. Okay, so enter. So, dia akan mula-mula, AI akan baca dulu. Dia akan thinking. Oh, website macam mana kita nak buat ni dulu. Alright, kita akan tunggu dulu. Okay, dia akan buat dulu. Dia akan fikir dulu. Okay, sementara tu kita cuba tengok dekat kita punya ChatGPT. ChatGPT ni dia jadi heavy sikit. Okay, dia jadi heavy sikit. Okay, thinking slow sikit.
Okey. Alright, so tak apa, kita tengok sekejap. Kalaulah nanti bila dah siap macam ni, langkah dia bila macam ni kan, saya akan jadikan ini sebagai satu file HTML lengkap. Hasil dia, tuan-puan akan dapat macam ni. Okey, saya akan tunjuk sekejap sebab dia slow sikit loading. Jadi saya percepatkan sikit. Saya tunjuk contoh yang dah siap. Saya tunjuk contoh yang dah siap. Ni dah keluar dah. Macam ni bagus. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alright, cantik. Kita boleh tunjuk contoh. Okey, so anda nampak ni, dia keluar ni, dot type ni. Dia keluar contoh ni. So, anda just klik dekat sini je, copy. Klik copy. Okey, klik copy. Lepas tu, anda pergi dekat anda punya Windows. Anda pergi dekat Windows, anda type notepad. Notepad ni anda tahu tak? Ni macam ni notepad. Ini notepad lah ni. Ni notepad. Siapa yang dah boleh buka notepad? Boleh tak buka notepad ni? Anda buka notepad ni, buka yang baru ni, bagi kosong. Ini adalah notepad lah. Anda pergi dekat Windows kat bahagian bawah ni, anda klik, anda type notepad. Lepas tu anda just copy dan paste sahaja coding tadi tu. Paste sahaja coding tadi tu. Ni coding ni. Coding yang kita dapat tadi tu kan. Paste sahaja. Okey, tengok dekat atas tu dia ada doctype HTML sampailah ke bawah HTML. So next, bila anda dah dapat ni, apa yang anda perlu buat ialah anda type, klik file, lepas tu klik save as. Save as. Okey, ni anda akan save dekat komputer anda tau. Okey, lepas tu anda pergi kat desktop. Desktop lah, senang kan. Lepas tu anda create new folder. Saya dah create dah satu folder baru. Saya namakan dia web 1 untuk contoh lah. Okey, double click masuk ke folder new web 1 tadi tu. Lepas tu save sebagai index.html. Anda kena save sebagai index.html lah. Okey, save. So, dia akan jadi index.html. Kalau anda buka folder tadi tu, okey, saya tunjuk kat sini. Okey, sekejap. Okey. So, ini contoh. Okey, anda dah buka ni. Okey, so anda boleh pergi dekat bahagian dekat kita punya desktop. Lepas tu pergi ke web 1 yang tadi tu. Okey, lepas tu tekan ni je, double click index. Dan automatic, nampak website dah siap dah. Cuma gambar kita belum masukkan lagi lah. Yang ni ruang gambar. Yang ni kita akan tunjuk lagi lah nanti. Okay, so nampak ni. So website ni dah siap. Website ni dah siap. Okay. So website ni dah siap dah. Hafizul Supplement. Nampak tak? Kadang-kadang website ni kita boleh ada pilihan lain. Tadi kan saya guna Z.AI kan. Okay, kita tengok yang Z.AI ni dia buat cantik tak? Kita tengoklah bila kita guna yang ChatGPT, kita buat yang lagi satu, kita tengok pula contoh yang dekat platform lain. Kita tengok hasil dia macam mana. Okay, preview. Code Gemini. Gemini pun boleh. Ya, Gemini pun boleh. Nampak ni. Yang ni yang hasil yang dekat dekat apa tu? Dekat Z.AI. Kita tengok, kita copy code. Okay, ni code dia. Kita copy. Lepas tu kita pergi dekat kita punya notepad tadi balik. Sini kan. Kita boleh buka yang satu lagi. Kita paste. Kita paste. Lepas tu kita open ni. Kita save as. Save as. Lepas tu dekat web 1 tadi tu kan. Kita save sebagai index2.html. Kita mesti kena save sebagai index.html lah. Okay. So kita buka balik folder kita tadi tu. Yang dekat sini. Dia dah ada index.html. Double click je. So dah siap dah website ni. Nampak? Website supplement. Guna apa untuk save kalau guna MacBook? Kalau guna MacBook, guna note something. Sekejap. Tak ada masalah sekejap. Saya pun tak ingat. Tapi anda boleh tanya kat ChatGPT ni. Okay. Kalau guna MacBook, guna apa selain notepad? Macam tu cara dia. Anda type dekat ChatGPT ni, anda type je apa yang anda tak tahu. Sebab tu saya nak anda guna macam mana saya guna ni. Sebenarnya anda boleh tanya apa sahaja yang anda nak tanya. Okay. Paling mudah beginner subline text. Cuba Cik Jaipeng, cuba cari subline text. Subline text ni untuk MacBook. Ataupun Xcode. Xcode pun boleh juga. Tapi hasil dia macam tu lah. Hasil dia ialah macam ni. Nampak website ni dah siap.
anda dah dapat satu website dah. Anda tak perlu fikir. Tengok senang tak? Ada rakaman tak? Laju sangat tak ada nak catch up. InsyaAllah nanti habis kelas nanti saya akan kongsikan rakaman. Nanti saya akan kongsikan rakaman. Tapi saya nak bagi tahu kat tuan-puan semua, jangan fikir kalau kita macam rasa ketinggalan, rasa macam banyak benda kita tak tahu. InsyaAllah dengan sekarang ni, dengan kaedah yang saya akan kongsikan, saya akan tunjuk shortcut kepada tuan-puan untuk macam mana nak hasilkan sesuatu tu lah, macam website tu. Nampak ni website kita dah siap dah. Website kita dah siap dah. Okey, yang ni yang daripada ChatGPT, yang ni yang daripada Z.AI. Samalah. Okey, kalau saya nak tunjuk yang lain pun, minta masa tuan-puan sikit lah. Saya cuba tunjuk contoh lagi lah supaya mungkin kawan-kawan lain nak faham lagi kan. Okey, lagi satu contoh ialah untuk nak buat website mudah mengaji. Website mudah mengaji. Saya just ambil saja prompt yang saya dah isi tadi, maklumat tadi tu dekat, yang ni dekat saya punya Microsoft Word. Okey, apa yang saya buat ialah saya pergi dekat saya punya notepad macam ni. Okey, yang tadi tu saya perlu pergi dekat ChatGPT lah. Pergi kat ChatGPT. Okey, pergi kat ChatGPT. Lepas tu buka new chat. Lepas tu buka new chat ni, tekan sini new chat. Tekan dia dekat bahagian depan ni, anda just paste saja. Anda paste saja yang tadi tu. Nampak dah ada maklumat mudah mengaji Senayan Bahar, mengajar Al-Quran dewasa kan. Okey, dia akan terus buat maklumat. Dia akan terus buat dengan ayat yang ada hero, ada problem, ada section dan sebagainya. Okey, bagi dia buat ayat dulu. So, bila dah siap nanti, okey, dia siap suggest lagi tulisan jenis apa, pins apa semua. Okey, strategi power, extra untuk convert, sticky button. Okey, alright. So, bila dah siap ni, convert ini jadi full HTML premium lengkap dengan style 20,000 untuk terus guna. Copy ini, letak dekat bawah, paste. Okey. So sama juga macam tadi tu, bila kita dah guna dekat ChatGPT. Okey, saya akan jadikan ni dia tengah loading lah. Dia tengah loading. Okey, kita tengok hasil dia macam mana. Anda boleh try dekat ChatGPT, boleh try dekat Gemini, boleh try dekat Cloud, boleh try dekat Z.AI. Okey. Tapi dekat Grok pun boleh. Tu semua pun boleh gunalah. Anda bayangkan bila anda dah ada kemahiran ni, anda sekejap saja anda dah boleh buat website. Anda boleh buat mudah, anda boleh charge website untuk satu website. Biasanya paling murah lah saya tengok dekat pasaran sekarang ni ada yang ambil charge 300 pun ada. Tapi kalau 300 tu anda ambil lah lebih sikit, kalau boleh 350 ke 400 ke kan. Sebab harga domain dah lebih kurang RM100, harga hosting dah lebih kurang RM100. So anda untung 100, 150 ke 200. Jadi boleh lah kan kalau anda nak buat website sebagai servis, itu cadangan lah kan. Okay, so dia tengah convert. Okay, sementara dia convert ni, kita try juga kat Z.AI. Saya tunjuk contoh supaya kawan-kawan semua boleh praktik. Buka new chat. Lepas tu ambil yang tadi tu dekat sini, copy yang ni dan letakkan dekat sini, paste, enter. Okay, so kita tunggu dia loading. So dia ada dua lah, satu Z.AI dan satu lagi ialah ChatGPT. ChatGPT ni dia tengah loading lagi, kita tunggu sekejap. Okay, ni Z.AI dia tengah buat. Okay, dalam kod ni nak kena prompt keyword untuk SEO juga ke tuan sebelum tukar dia jadi sales page kat Notepad. Betul? Betul cik puan. So puan boleh juga masuk kat situ SEO optimize. SEO optimize ni tuan-puan, dia search engine optimization. Kaedah dia untuk nak bagi website kita duduk di ranking pertama di Google. Kalau orang type website kita, dia ada di depan. Anda bayangkan dekat Google berapa banyak carian sehari-hari berjuta. Okey, bila ada kita guna AI ni terus boleh dapat ranking yang tinggi lah. Sebab kita tahu kan. Okey, so sekejap dia tengah loading lagi. Alright. So ada tak yang dah dapat, boleh tak share siapa yang dah dapat hasil ke kan? Saya rasa insya-Allah ada tak yang dapat hasil, boleh tak share dekat komen ke ataupun dekat WhatsApp group kita ke, siapa yang dapat hasil? Share dia punya gambar website. Yang mana yang boleh tak? Ada yang tertinggal, ada yang boleh follow tak? Yang boleh follow boleh tak tekan 2 kalau yang boleh follow. Yang boleh follow boleh tak tekan 2. Okey. Dia yang penting tu ialah prompt lah. Prompt tu yang penting. Okey, nampak ni Z.AI dah buat coding. Ni dia tengah buat coding lah. Nanti kita just copy dan paste saja coding ni.
Okey. Alright, kita tunggu dia sekejap. Okey. Alright. Dalam kod ni nak kena... Okey tuan, thank you. Lepas tu nanti macam mana nak masuk gambar yang kita dah buat untuk produk kita ke dalam website tu. Okey, untuk nak masukkan gambar ke dalam website kita tu, kita perlu masukkan kita punya gambar ke dalam folder yang web satu tadi tu kan. Masuk gambar ke dalam tu. Lepas tu, nama website kita tadi tu, kita guna nama apa? Contoh macam dekat download ni lah kan. Saya bagi nama macam... contohnya macam gambar ni lah. Okey. Saya buat gambar ni, saya namakan dia gambar. Okey. So kita ambil gambar ni, kita copy dan kita masukkan dekat kita punya desktop tadi tu. Kita pergi dekat gambar yang folder kita tadi tu, dekat sini. Kita paste. Kita kena bagi gambar tu duduk dalam satu folder yang sama. Okey, bila dia masuk dalam folder yang sama, anda letak mouse anda dekat bahagian atas perkataan gambar tu, dia akan keluar png.file. So anda kena tekan sini, copy dan bagi tahu dekat ChatGPT, masuk semula ke tempat tadi tu, pergi ke ChatGPT semula, anda just bagi tahu saja gambar anda just type saja buat kod semula, masuk gambar dengan nama sekian. Okey, saya type dekat komen lah. Masuk ke ChatGPT, kemudian type, masukkan nama gambar, nama file gambar ini ke dalam kod. Okey. Anda macam bercakap dengan staff. Anda kena mindset anda bila anda guna ChatGPT ataupun AI ni, anda kena fikir macam anda bercakap dengan orang, macam pekerja. Dia boleh buat everything macam tu. Okey, so anda bagi tahu macam tu, masuk ke ChatGPT, kemudian bagi tahu masukkan nama file gambar ni ke dalam kod, and then dia akan automatic keluarkan gambar tu dekat website. Okey, faham macam tu cara dia. Okey, so yang ni dah siap dah. Dia tengah buat lagi. Mungkin malam ni ramai orang guna ChatGPT kot. Nampak yang ni pun tengah proses lagi. So tapi dia keluar kod macam ni lah. Dia keluar kod macam ni. Okey, kita nak tengok hasil macam mana mudah mengaji punya website. Okey, kita tunggu sekejap Okey, nampak dia siap buat ayat. Awalnya tak fasih dan cikgu ajar apa semua kan. Dia buat ayat copywriting siap sekali. Sebab apa? Kita guna prompt tu yang dah siap optimize. Prompt yang kita guna tu, dia dah siap bagi tahu buat struktur website, hero, problem, solution, benefit dan testimoni, call to action. Tulis ayat copywriting untuk setiap bahagian, ringkas, jelas, meyakinkan. Cadangkan desain warna font gaya premium. Pastikan flow buat orang faham dan terus ambil action. Guna bahasa mudah, jangan panjang. Fokus untuk dapatkan pelanggan, conversion, bukan sekadar cantik. Bila anda bagi coding ni kepada ChatGPT, dia akan ikut arahan macam tu lah. Dia akan ikut arahan macam tu. Okay, so yang ni lah dia ikut arahan tu. Okay, cuba tengok dekat ChatGPT siap lagi. Yang ni pun ambil masa sikit dia tengah buat lah. Alright. So tak apa, sementara dia tengah siapkan, saya tengok dia ambil masa sikit lah. Panjang sikit website ni. So far, sekejap sebelum saya ke next, boleh tak nak tanya sikit dalam kelas kita ni, macam mana pendapat anda, rasa boleh buat tak? Kalau rasa boleh buat, boleh tak type 1. Siapa yang nampak dan cara yang saya tunjuk ni rasa yakin dah boleh buat website sendiri. Thank you Tuan Ahmad Salahuddin, thank you Cik Jepang, thank you Tuan Rizun, thank you. Okay, so semua dah nampak dah boleh buat website kan? Sebelum ni mungkin kita rasa macam susah nak buat website. Sekarang ni kita dah laju sangat Tuan, maaf tapi faham. Tak apa, no problem. Tapi step by step dia sama. Anda ambil prompt, masuk ke ChatGPT, lepas tu hasilkan dia punya untuk dia bagi tahu suggestion website tu macam mana, and then jadikan kod, ambil kod tu masuk ke notepad save sebagai index.html dekat dalam komputer kita, and then just ni saja. Anda nampak ni dah siap dah. Boleh letak payment gateway. Boleh cik. Boleh letak payment gateway. So nampak ni dah siap dah website kita. Okey, macam mana nak connect dengan domain? Okey, nak connect dengan domain, kita kena beli domain lah. Yang tu kita kena beli domain dekat syarikat
domain provider. Yang tu saya akan tunjuk nanti. InsyaAllah nanti saya tunjuk sekejap. Saya cuba nak tunjuk satu contoh lagi lah untuk perempuan cuba faham kan. Nampak tak macam tadi saya tunjuk contoh. Saya ulang sikit lagi. Saya ambil prompt tadi. Anda adalah pakar web design. Bantu saya bina website untuk mudah mengaji dan lain-lain ni. Nampak ni? Yang tadi yang saya guna prompt tu. Yang ni langkah satu. Ambil prompt. Ambil prompt. Masuk ke AI. Okey, masuk ke AI Z.AI ataupun ChatGPT. Anda masuk dan paste. Macam Z.AI ni. Dia terus buat coding. Terus siap macam ni. Bila anda dah dapat coding ni. Anda boleh tengok ni Z.AI. Anda tekan code. Anda copy code ni. Dia automatik dia copy code ni lah. Lepas tu anda pergi dekat bahagian sini. Lepas tu anda pergi dekat notepad. Notepad. Anda pergi dekat window. Anda type notepad. Okay, type notepad dekat window. Komputer semua window memang ada. Dan kalau Mac yang tadi tu yang saya beritahu tu lah. Okay. So anda paste sahaja code tadi tu. Paste sahaja code tadi tu. Nampak dekat sini. So bila anda dah paste sini. Anda pergi kat bahagian file. Semua nampak kan? Screen yang saya share ni kan? Nampak kan? Okay, and then pergi ke save as. Lepas tu anda pergi ke bahagian desktop. Lepas tu anda pergi kat bahagian web. Ni contoh folder ni saya buat nama web 2. Anda buatlah nama website anda apa-apa kan. Contoh saya buat web 2. So anda save sebagai index.html. Index.html. So automatic dia save dalam kita punya folder index.html yang kita save dekat kita punya desktop kat sini. So pergi dekat web 2 kan, kita save dalam web 2 kan. Masuk dekat web 2. Lepas tu anda pergi kat index ni dah siap dah website kita. Dah siap dah. Nampak ni. Belajar membaca Al-Quran mudah dan cepat. Okay. Saya boleh share juga link ni. Okay, sekejap saya share dekat dalam grup. Anda boleh buka kat komputer masing-masing tengok. Nanti saya share. Yang ni adalah link apa? Link website yang kita buat ni lah. Link website yang kita buat. Okay, kejap. Saya share. Oh, guna Jun Jukri bukan Jun. Oh, maaf. Okay, sekejap desktop. Lepas tu sekejap kita pergi dekat desktop. Lepas tu kita pergi dekat website yang kita buat tadi tu. Sini. Anda cuba download benda ni. Lepas tu anda save ke komputer. Lepas tu anda double click je. Save dekat komputer anda. Lepas tu anda double click. Anda akan tengok website. Okay. Macam mana nak connect dengan domain. Okay. So yang ni website kita dah siap lah tuan-tuan. Nampak tu siap dengan ada counter macam ni lagi. Okay. Ada counter lagi. Semua dah siap dah website. Menarik tak tuan-tuan? Siap warna pun nampak canggih lah. Dah siap dah website anda. Okay, cara untuk kita nak upload ke online, kita kena pergi ke sini lah. Saya recommend anda boleh pergi ke GB Network lah. Pergi ke GB Network. Ni salah satu, dia ada GB Network, ada macam apa, ada Shinjuru, KLNet, sebagainya. So dekat sini, anda boleh beli domain yang anda nak belilah. Contohnya sini domain. Lepas tu bahagian domain ni anda type. Contohnya saya ambil contoh lah Cik Jpeng. Okay, Cik Jpeng, cuba tengok ada tak? Kita type dekat sini. Jpeng ada tak? Jpeng.com. Kita tengok. Tengok unavailable. So dah ada orang guna domain ni. So kita kena cari domain lain lah. Contoh macam Alisa. Contohnya saya ambil contoh lah. Okay. Ada tak orang guna nama ni? Dia lagi pendek, lagi biasanya orang dah beli lah. Sebab tu kita kena cepat. Kalau kita jumpa sambil-sambil kita cari, jumpa ada je domain yang pendek, cepat-cepat beli. Cepat-cepat beli. Okay. So saya try check tengok yang Cik Kalpana kan. PPANA. Okay, cuba tengok ada tak? Nampak? Kalpana.com is available. So Cik Ana, kalau tak nak orang beli domain ni, Cik Ana kena beli dulu domain ni lah. Kalau tidak, orang lain dah beli dah domain ni, Cik Ana tak boleh dapat dah alamat ni. Faham tak? So harga website ni setahun RM70. Nama alamat ni. So setiap tahun kena renew lah. Kalau .my harga dia RM120. Kalau .net harga dia RM70. So macam ni lah cara untuk kita beli alamat website. Ni alamat website. Bila kita ada alamat website, kemudian kita perlu ada hosting. Untuk ada hosting, anda perlu beli dekat hosting ni. Anda klik hosting. Lepas tu anda pergi startup
web hosting ni. Lepas tu anda boleh buat belian sini, basic, simple solution apa sebagainya, boleh order. Ini untuk satu website, yang ni untuk 2 website. Hosting ni ialah macam komputer kita tapi berada di tempat lain. Nama lain server lah, server ataupun hosting. Dia macam komputer yang kita sewa, dia ada dekat tempat lain. Yang kita sewa selama setahun tapi dia tak pernah, dia sentiasa on, dia tak pernah off. So kita letak kita punya website dalam kita punya komputer kita yang kita sewa tu lah, dekat hosting kita tu. Faham tak? Okay, jelas Nanti cara untuk kita nak beli. So faham Cik Rizwan untuk soalan tadi tu, menjawab So macam mana tuan-tuan dah nampak kan? Okay, so next saya nak share sikit lagi. So semua dah boleh buat website, Alhamdulillah. Boleh tak kalau anda yang mana yang dah berjaya buat website, nanti share dekat group share screenshot dekat group supaya kawan-kawan boleh tengok. Okay. So banyak saya dah share. Okay, saya nak perkenal sikit diri saya lah. Okay, saya siapa? Baru saya nak share pasal diri saya. Saya Muhammad Azin Abu Bakar. Saya bekas lecturer. Okay, saya juga dah melatih ribuan pelajar dan usahawan bina website dari zero, membangunkan sistem aset digital, jana income, bantu SME tingkatkan lead dan sale pakai dalam AI. Dah lebih 10 tahun dalam pengalaman saya dalam bisnes. Okay, dalam IT ni lah. Kalau saya punya sejarah ni, saya daripada diploma politeknik, diploma politeknik IT. Domain dan hosting lain package atas sekali. Kita kena beli hosting dan domain sekali. Kita beli hosting, lepas tu kita beli domain. Beli hosting, lepas tu pilih domain. Macam tu, okay? Faham Alright. So saya dulu diploma IT. Alhamdulillah dapat result yang baik dalam IT, and then saya sambung degree saya dalam bidang information system management, juga dalam bidang IT juga. Alhamdulillah dekat UiTM dapat anugerah pelajar terbaik ANC setiap semester. Alhamdulillah berkat kawan-kawan, doa guru semua kan. Okay, and then saya bekerja dalam bidang digital dan IT. Kemudian saya berpeluang untuk sambung profession saya sebagai lecturer dekat UiTM. So ni semua student-student saya, Alhamdulillah sangat seronok belajar masa kelas saya kan. Sebab tu bila saya mengajar macam mana saya mengajar student saya lah, yang mana diorang ni semuanya zero, tak ada pengalaman buat website. Jadi saya ajar daripada tak tahu langsung sampailah semuanya berjaya buat website, sampai dah masing-masing boleh buat website. Ni antara testimoni lah. Thank you so much sir, always be patient with me, appreciate sangat. Okay, sebab diorang pun tak give up sama kan. So senang, daripada zero sampai tahu macam mana nak jawab coding. Okay, saya ajar subjek coding juga, programming, website, digital marketing dan lain-lain lah. Jadi ini syarikat saya. Jadi selepas dah lama bekerja, saya pilih untuk fokus kepada bisnes lah. Jadi bisnes saya ialah tukangwebsite.com. Misi saya ialah nak automasikan bisnes kita semua. Sebab zaman dulu kita berniaga secara fizikal, sekarang ni tak perlu lagi, semuanya boleh online. Okay, sebab boleh jimat kos. Ini ialah website Facebook kita. Ini adalah tim-tim saya, yang mana kami semua bekerja secara online lah. Kami bekerja secara remote, daripada secara remote. Kami bekerja secara remote, tim kami. Okay, ni website yang kami dah hasilkan. Okay, banyak website, daripada website kerajaan, website butik, website corporate dan macam-macam website lah. Dah beratus website yang kita hasilkan, Alhamdulillah. Okay, ni adalah office kita di Kota Damansara masa COVID. Itu kita terpaksa tutup pejabat kita ni di tukang website di Kota Damansara. Okay, jadi mission kita ialah one day insyaAllah kita nak comeback dan nak buat jenis website service center yang orang boleh walk in lah, insyaAllah. Doakan berjaya insyaAllah one day. Okay, itu salah satu bisnes. And then next business saya ialah kilangkopi.com, untuk nak jadi supplier kopi nombor 1 di Malaysia, insyaAllah, macam Starbucks, Zeus dan lain-lain kan. Ini suasana kilang kopi, bukan kilang saya, tapi saya bekerjasama dengan kilang kopi. Okay, macam tu kita buat bisnes. Kita tak perlu ada produk, kita perlu tahu macam mana untuk collaborate. Okay, produk saya kopi barista, kopi kampung, kopi instant premix dan kopi premix. So target customer saya orang di rumah, coffee shop dan lain-lain. Okay, ni semua produk-produk saya yang berjaya dijual. Okay, ni antara salah satu projek besar. Jangan ingat jual kopi ni tak boleh jadi besar. Sebab tu saya kata kita nak buat bisnes, kita kena cuba baru kita tahu. Okay, dengan daripada projek kopi ni, Alhamdulillah saya berjaya dapat satu projek yang bernilai 344,000 supply kopi sahaja. Okay, supply kopi sahaja.
Okay, alright. So, salah satu lagi ialah Kurfit, kopi kurma untuk kesihatan dengan stevia. Ini pun produk saya sendiri, anda boleh tengok, ada My IPO, trademark, maknanya perkataan Kurfit ni di Malaysia ni semua ni, milik saya. Okay, saya dah register under nama saya macam kurfit.com, kurfit.com. So itu pun nama saya lah, ada KKM dan halal semualah. Ni semua customer-customer Kurfit. Okey, salah satu lagi saya punya aset digital. Yang tadi tu semua saya bercerita tentang aset digital, contoh-contoh aset digital lah. Website saya kan. Ni tukangrumah.com. Yang mana dalam ni saya kumpulkan semua kontraktor-kontraktor dalam satu platform. Saya bekerja sama dengan kontraktor. Saya bukan kontraktor tapi saya bekerja sama dengan kontraktor. Saya dapatkan job daripada pemilik rumah yang nak buat rumah dan saya collaborate dengan kontraktor. Jadi bila dia orang buat rumah dengan kontraktor saya dapat commission lah. Saya promote, faham tak? Itu cara dia. So saya ada beberapa bisnes yang saya jalankan secara online. Jadi bagaimana website jadi aset dan mesin duit? Website ni dia sentiasa, bila anda dah ada website, dia 24 jam ada di online. Dia macam kedai anda tak pernah tutup. Anda ada pekerja, anda ada kedai yang tak pernah tutup 24 jam setiap hari, setahun tak tutup. Dan dia tingkatkan credibility dekat Google, tingkatkan jualan maklumat pantas, 24 jam buka. Okey, katalog, website adalah katalog kita. Ini salah satu contoh macam mana website bila anda boleh pasang dekat kereta anda ataupun dekat mana-mana, orang tengok, oh cik apa, kita tengok cikrosli.com contohnya kan. Cik Rosli ada buat apa-apa bisnes, letak kat kereta, orang masuk ke website. Sambil bawa kereta, orang masuk. Promote dekat social media, dekat Facebook, Instagram dan lain-lain. Kalau cara zaman dulu, kita nak berniaga, mungkin kita perlu ada kedai, kita perlu ada pekerja, kita perlu renovate. Harga sampai RM100,000 untuk nak mulakan satu bisnes. Kalau kita nak berniaga burger pun kadang-kadang perlu modal RM3,000 ke RM5,000 nak ada store dan bahan-bahan dan pekerja semuanya. Tapi dengan website, anda hanya perlu kos yang rendah saja, ada domain dan hosting dan ada servis yang anda boleh tawarkan dan anda collaborate dan anda dah boleh buat bisnes dah. Anda set up modal macam tadi saya kata, domain RM70, hosting RM150, RM250 setahun. RM250 tu orang contact anda dah dapat satu job mungkin 500 ke 1000, anda dah dapat cover modal balik. So macam itulah anda boleh buat banyak lagi bisnes. Okay. Tapi yang saya akan ajar nanti dalam kelas yang lebih advance, saya akan ajar macam mana buat marketing lagi, SEO dan sebagainya lah untuk bagi website kita lagi optimize. Okey, sekarang ni harga minyak dan barang semua naik, tapi dengan adanya banyak website dia boleh memberi kita banyak income. Okey, kalau satu website boleh bagi kita 1,000 sebulan, 10 website dah boleh bagi 10,000. 10,000 dah lebih lagi. Kalau kita dapat close kadang-kadang job yang besar macam renovate rumah, macam baru-baru ni yang saya dapat, insyaAllah dalam RM85,000. RM85,000 daripada projek tukang rumah. So dapat commission 10%. Macam tu lah kita buat projek. Okay. So framework utama macam mana kita nak bina aset digital dari zero ni? First, anda kena ada domain yang strategik. Macam saya share tadi tu, kena cari domain yang pendek. Yang pendek, yang premium, senang orang sebut. Okay, and then anda kena ada website yang bila orang masuk, orang membeli. Bukan setakat cantik, tapi orang tak faham. Biar orang masuk ke website tu, orang tengok, oh ini produk dia, ini yang aku minat dan dia terus beli. Okay, itu strategi yang kita buat lah. And then guna AI untuk content dan traffic. And then set up lead dan funnel system, monetize dan scale. Tanpa sistem ni, domain yang salah, kita jadi tak ada brand. Website yang tak convert. And then tak ada sale. AI guna salah, buang masa. Iklan jalan, rugi duit. Okay. So, sampai ke sini saja. Saya perkongsian ilmu saya dengan tuan-puan semua. Okay, anda ada dua pilihan sekarang ni. Sama ada anda nak cuba bina website anda sendiri pun boleh. Macam mana saya dah ajar tu dah cukup. Anda boleh tengok juga, anda boleh try and error. Ataupun kalau yang mana yang bagi tuan-tuan perempuan yang nak shortcut, yang nak sistem yang macam mana saya guna untuk saya, yang boleh siap dalam masa 30 hari, saya nak tanya siapa yang berminat, boleh tak komen dulu. Siapa yang berminat boleh tak komen nak. Siapa yang berminat boleh tak komen nak untuk saya nak explain. Kalau ramai yang kongsi nak, okey saya akan teruskanlah. Okey. So Cik Bella berminat, Cik Ramiza berminat, Cik Anna berminat, Cik Jepeng berminat, Cik Sari berminat, Cik Salahuddin berminat, Cik Tria pun berminat. Okey, terima kasih banyak-banyak kepada semua yang berminat. Okey, Cik Roslan pun berminat. Terima kasih banyak-banyak Cik Roslan. Okey.
Cik Hairun, alhamdulillah. Okey, thank you Cik Hairun. Okey. So, kepada anda semua yang bersemangat dan berminat untuk nak mula bisnes website dan menggunakan AI dalam kelas yang lebih intensif, yang lagi saya akan bagi perhatian, okey, dan kelas advance, zero pun boleh. Anda boleh buat konten, boleh design poster, buat website, automation, jana income, semuanya guna AI. Saya akan ajar guna AI. Memang senang, memang cepat, sekejap je boleh siap. Okey. So, dengan AI ni anda akan belajar macam mana nak dapatkan idea, macam mana nak buat konten, macam mana nak buat video, macam mana nak analisis data dan lain lagi lah dalam kelas tu lebih detail. Kalau anda nak cari sendiri mungkin terlalu banyak, tapi dalam kelas tu saya dah sediakan dalam bentuk modul yang anda follow dah siap dah, insya-Allah. Okey. So dengan sekarang ni harga minyak barang semua naik, kita perlu ada satu kaedah macam mana nak tambah satu pipe income kepada kita. Satu pipe dulu. Bila dah satu pipe dah berjaya, baru kita pasang lagi satu pipe. Bila dah berjaya, baru kita pasang satu pipe. Okey, tu cara dia. Okey, dengan cara ada aset digital, itu website kita. Alright. Okey, so kita nak digitalkan bisnes kita. Okey, jadi sama ada kita nak cuba sendiri atau bina sendiri. Jadi untuk kelas yang advance ni, terus terang saya bagi tahu. Untuk kelas yang advance ni, saya ambil sedikit saja peserta yang join. Sebab saya akan, dalam masa 1 bulan, saya akan ambil 5 student saja. Sebab apa? Saya nak coach sampai jadi. Sampai berjaya siap website tu, sampai boleh jana jualan. Saya bukan setakat ajar buat website, saya ajar sistem. Maknanya siap sekali bila anda belajar tu, anda boleh buat website, anda boleh buat digital marketing, anda belajar AI, anda belajar marketing secara organik, anda belajar secara ads dan anda belajar secara closing, complete satu sistem. Kalau anda nak belajar satu-satu mungkin mahal atau banyak tempat, tapi saya ajar sekali semua untuk dalam satu package. Ready untuk khas untuk siapa yang boleh buat keputusan cepat, yang boleh ada semangat untuk nak siapkan kerja walaupun susah, yang ada keinginan nak bina aset digital dan boleh buat keputusan cepat. Okey, sebab apa keputusan kita hari ini menentukan hasil kita akan datang. Jadi saya ada buat satu bootcamp. Bootcamp ni dia adalah 30 hari intensif. Kita akan buat kelas hari Sabtu dan Ahad, setiap hari 2 jam. Sejam untuk teori, sejam untuk praktikal. 8 jam live intensif lah total. WhatsApp support 30 hari, recording disediakan. Bukan sekadar belajar, anda akan bina dan siapkan aset digital. So ini adalah yang anda akan belajar lah. 9 core system. Kalau tidak 8 saja, tapi saya bagi extra satu bonus. Okey, anda akan belajar macam mana nak bina digital asset daripada asas, and then macam mana nak bina branding dan domain strategi, macam mana nak guna AI, and then macam mana nak automasikan bisnes anda, and then macam mana anda nak bina website yang convert menggunakan blueprint yang saya akan share, and then macam mana anda nak bina website untuk build dan launch sampai boleh siap, and then organic traffic, paid marketing dan juga high convert closing system. Sampailah anda boleh closing. Anda ada bisnes, kita tukar kepada digital, kita buat guna AI, ada brand, buat marketing sampai sale, sampai closing pun saya akan share. Macam mana kita nak buat closing. So bonus juga saya akan share fast track income blueprint, 7 ke 30 hari boleh dapat income pertama, and then digital asset monetization strategy dan with you system. Maknanya saya akan share template, prompt, SOP semua dengan anda. Okay, full support dan mentorship, rakaman kelas diberikan, nota diberikan, prompt diberikan, access group elite diberikan, CJ digital diberikan, one-to-one coaching direct, 12 bulan support guidance sampai anda berjaya. Okey, semuanya saya akan kongsikan secara praktikal 100%. Okey, tuan harus ada barang untuk dijual tak? Okey, kalau ada barang, bagus. Kalau tak ada barang pun boleh. Saya akan ajar daripada zero macam mana kita nak cari produk. Macam mana kita nak cari produk yang high demand. Saya akan share juga. Bagi yang mana baru nak bermula bisnes, saya akan guide daripada asas lah. Yang tu dalam Foundation Market Intelligence. Dalam kelas Digital Asset Foundation Market Intelligence ni, kita akan belajar tentang market research, macam mana nak cari produk. Macam mana nak cari produk, dan kita akan mula daripada kosong. Okay, yang mana yang belum ada produk. Kalau yang dah ada produk, kita akan continue. Okay, kalau nak ikutkan nilai sebenar untuk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 syllabus ni, nak ikutkan 9 core system ni, harga dia ialah RM10,000. Kita kata 100,000 lah. Kalau anda nak belajar dekat universiti pun, harga dia lebih daripada RM10,000 lah.
Okay, and then anda akan dapat eksklusif 3 item bonus yang saya katakan ini. And then anda akan dapat one-to-one coaching juga. Saya akan guide one-to-one dengan anda. And then 2 bulan support guidance. So, bila website anda dah siap, anda boleh tanya lagi saya kalau ada apa-apa selama 12 bulan. Anda ada masalah nak upgrade website, nak tambah website apa pun, saya akan guide selama 12 bulan. Jadi, harga yang saya tawarkan untuk setahun sangat rendah lah, sangat murah lah. Ini rakaman, nota prom akan diberikan. Anda juga akan dimasukkan ke dalam grup elite. And then networking, CJ Digital pun akan diberikan. Tool, template dan SOP juga akan diberikan. Jumlah nilai sebenar untuk semua ni ialah RM24,000. Okey, RM24,000. Ini adalah nilai sebenar. Tapi untuk malam ini, khas untuk anda semua, special, harga rendah sahaja, RM2997. RM2997 sahaja untuk 5 yang terawal. Ada tak yang berminat dengan harga yang saya ada offer ni? Anda bukan dapat tutorial aja. Anda juga akan dapat free domain, anda akan dapat free hosting dan juga webmail. Maknanya siap domain dan hosting pun anda dapat sekali dalam harga yang saya bagi ni. Okey, so ada tak yang mana yang berminat sampai yang saya dah explain ni? Untuk 5 yang terawal saja boleh komen nak. Yang mana yang terawal lah. Macam saya katalah, kalau anda betul-betul nak bina aset digital dengan direct daripada saya akan guide anda step by step sampailah siap. Okey. So siapa yang berminat boleh boleh komen nak. Okey, kalau ada yang nak, saya nak bagi lagi special discount. Ada lagi yang nak discount tak? Saya nak bagi lagi discount. Okey, kalau ada yang berminat, saya nak bagi lagi discount. Kalau ada yang berminat, ada tak yang berminat saya nak bagi lagi discount? Okey, boleh tak komen nak? Siapa yang nak, saya nak bagi harga lagi rendah daripada ni. Untuk malam ini saja. Bagi diskaun lah coach. Okey, thank you Tuan Ramizal. Boleh. Saya pun faham sekarang ni semua ada masalah perbelanjaan yang ketat. Jadi kita pun faham keadaan tu. Jadi saya nak share dengan anda semua dengan harga yang lebih rendah, berbalik untuk anda belajar semua ilmu-ilmu ni, iaitu anda dapat harga iaitu 1997 sahaja. Okey. 1997 sahaja untuk complete modul, dapat domain, hosting dan website siap dan boleh generate income, complete system sampai anda belajar marketing dan sales semua sekali. Okey, harga hanya 1997 sahaja untuk 5 yang terawal yang buat payment. Yang mana yang buat payment terawal, boleh tak bayar ansuran tuan? Tuan Masito, thank you cik sebab berminat. Okey, kita juga ada buat program ansuran untuk mudahkan anda yang berminat untuk nak join kelas kita ni, direct bimbingan daripada saya sendiri, iaitu ansuran deposit hanya RM500 sahaja untuk anda lock kelas ini. Hanya RM500 saja untuk anda lock. Siapa yang 5 yang terawal committed untuk nak dapatkan hasil yang maksimum, okey, yang nak bina aset digital, yang nak mula generate income, deposit RM500 sahaja. Anda boleh scan dekat sini, imbas scan kod ni dan anda akan terus ke link bayaran. Okey. Link bayaran yang anda akan jumpa nanti ialah anda boleh tengok dekat link bayaran lah. Ada kelas face to face ke tuan? Ya, kelas kita ni memang kelas face to face. Kalau anda tengok semua kelas-kelas saya ni, ini contoh lah saya nak tunjuk macam mana kelas yang saya guide. Ini satu kelas yang mana saya guide one to one. Okey. Dengan Puan Aida ni, ataupun Puan Puan Aida ni dia tengok ke apa kan. anda boleh tengok macam mana saya guide daripada. Okay, so saya nak bagi tahu macam tu lah Puan, jangan bimbang. So kita nak start dengan langkah pertama lah untuk kita. So saya guide dia daripada dia tak Okay. pasti So, kita apakah tengok bisnes yang dia nak yang buat. mana yang And then saya plan dengan dia. And then last kali alhamdulillah sampailah kita beli domain. Saya guide dia selama sejam lebih. Okay, one to one saya guide dan sampailah last kali website dia logo semua siap. So saya akan guide sampai siap dari zero ke website siap. Okay. So ini salah satu contoh lah. Okay, macam mana saya akan guide. Okay, so ini adalah satu. Alright, so anda boleh scan sini ataupun pergi ke tukangwebsite.com.pcl.my macam ni. Okay, kat sini anda boleh terus lock seat sebelum penuh. Okay, saya share dekat sini. Siapa yang serius untuk nak buat
aset digital, boleh cepat-cepat join lah kelas ni. Okey, saya buat sikit saja, sebulan hanya 5 student saja sebab saya akan ajar daripada asas sampai siap, sampai marketing, sampai closing. Okey, anda boleh nanti bila anda scan, anda akan pergi ke page ni lah. Anda akan pergi ke page ni. Okey, sekejap Okey. Alright. Form deposit. Okey, so anda boleh terus ke link payment lah. Terus ke link payment. Kalau ada masalah boleh bagi tahu, saya akan bantu check lah. Okey. So siapa yang confirm boleh komen kat saya, log seat. And then kalau yang nak buat transfer pun boleh WhatsApp saya juga. Siapa yang berminat boleh confirm lah. Okey, 500 saja. 5 yang terawal. Okey. Alright. So dalam kelas ni kenapa anda harus join? Sebab dalam kelas ni kita akan belajar tentang ilmu website dan AI. Okey, lepas tu kita akan belajar bina aset digital, bukan setakat website tapi sebagai aset digital yang berfungsi untuk jana income berterusan. And then kita akan tambah income, selesaikan masalah kewangan, bina website sendiri tanpa bergantung, belajar teknik strategi terbukti, and then start bisnes sendiri, buat sale, upgrade diri, skill pengetahuan, mahu belajar dan faham konsep yang betul. Okey, kita akan buat dalam kelas ini. Okey, so FAQ lah, selalunya soalan yang akan tanya, saya zero boleh join ke? Boleh, kita akan guide step by step. Ada payment system ke? Kita akan ajar sekali macam mana nak integrate dengan TOEIC Pay ataupun bayar cash. Bootcamp ni selama berapa hari? 30 hari. Berapa modul? Ada 8 modul dan kita bagi satu extra modul. And then perlu pandai coding tak? Tak perlu pandai. Kita akan ajar guna AI. Domain dan hosting macam mana? Dah termasuk sekali. Kalau tak faham boleh ulang kelas. Boleh. Peserta boleh join semula kelas bootcamp lain untuk lebih faham. Kenapa peserta dihadkan? Supaya saya boleh guide setiap peserta. Supaya anda betul-betul jadi. Website saya tak siap atau tak convert sangat sesuai. Okey, kami akan bantu dan optimize. And then kalau masa kelas tak sesuai, fleksibel, kita boleh adjust. Contohnya macam di Kelantan, di Kedah, kadang-kadang Jumaat dan Sabtu tak boleh kan. Kita boleh ubah masa yang sesuai, and then kita akan bagi rakaman. Ada support lepas kelas? Ya, 12 bulan support. And then lepas kelas boleh buat ke? Ya, boleh buat ikut sistem ya, macam mana kita akan share. Okey, so ni antara testimoni peserta yang join. Alhamdulillah, saya doa selalu Allah bagi seorang guru yang betul dengan apa yang muskil. Sekarang Allah hantar seorang cikgu yang tepat. Okey, banyak ilmu baru saya dapat. Tak semua cikgu bina website ada ilmu ni. Okey, saya ada share juga ilmu Canva dalam kelas tu. So tutorial yang saya bagi insya-Allah yang mudah untuk diikut, and then senang untuk diikut, sesuai untuk semua lapisan umur. Seronok cara penyampaian padat dan tepat. Saya ajar terus shortcut. Okey, sebab kesungguhan membantu kami juga. Alhamdulillah, effort kita sama-sama juga. Cara macam ni jadi pemangkin student slow, speed up dan rajin untuk initiate. Okey, kadang-kadang kita mungkin perlukan push sikit. Saya sebagai lecturer, saya memang kadang-kadang tu saya akan kejar sikit lah untuk push sikit, untuk cuba siapkan. Saya akan tanya follow up, dah boleh ke, ada masalah ke, saya akan follow up lah. Jadi ini semua video-video yang saya akan sharekan, anda boleh tengok semuanya sejam, hampir 2 jam, sejam lebih. Semua ni yang saya akan share lah. Okey, kelas-kelas yang saya dah share semua ni kan. Okey, saya akan ajar one to one macam mana nak bina website sampai siap. Okey, anda juga akan dapat sijil dan anda akan dapat anda akan dapat jugalah, anda akan dapat juga sistem. Okey, RM500 saja deposit. Yang mana yang join nanti boleh terus buat bayaran. Anda boleh scan dan terus buat payment lah. Anda scan guna phone anda dan dia akan terus bawa ke link rakaman. Okey, boleh terus buat payment lah yang mana yang nak cepat sebelum untuk 5 yang terawal sajalah. Lepas habis 5 yang terawal, harga akan kembali kepada 2997 balik. Okey, so sekarang ni bisnes ada 2 cara. Sama ada cara yang lama, sibuk, penat, tak ada sale yang konsisten, susah nak tukar masa dengan duit. Tapi dengan cara guna website ni, dia semuanya automasi.
And then anda boleh scale business ni. Kalau kata sebulan ni anda boleh dapat 1,000, bulan depan anda boleh scale business tu dengan tambah lagi bajet iklan contohnya. Okay, saya akan ajar. And then boleh generate income 24 jam setiap hari. Okay, siapa yang berminat untuk join bootcamp boleh join sekarang. Tempat sangat terhad. Kita akan belajar macam mana nak bina website dengan SEO friendly, dengan target customer yang tepat, user friendly, conversion focus dan branding yang profesional. Okay, bukan setakat buat website tapi kita ajar sekali buat branding lah. Branding pun anda akan belajar juga guna AI. Jadi impian dan masa depan anda selepas 6 ke 12 bulan lepas anda join kelas ni, insya-Allah anda akan dapat income yang lebih meningkat. Okay, anda akan dapat sale, anda akan dapat AI dan automation, time freedom. Anda akan dapat jana pendapatan, ada side income, mula bisnes sendiri, ada produk sendiri dan lain-lain. Coach poster yang lihat sekarang ni, coach ajar sekali ke? Ya, saya ajar semua tuan. Saya ajar lebih daripada ni sebenarnya. Saya akan ajar lebih lagi. Saya ajar cara yang senang. Tuan, macam yang cara yang saya tunjuk ni, tuan macam tak perlu fikir. Saya bagi prompt, tuan follow je step 1, step 2, step 3, step 4, 5, terus siap. Macam tu. Okay, saya akan tunjuk step by step. Cara yang memang shortcut. Kalau anda nak belajar dekat TikTok ke, belajar kat Google ke, mungkin confused sebab macam-macam cara kan. Saya ajar macam mana yang saya buat ni exactly. Ajar macam tu sekali. Sebab anda bukan setakat guna prompt tau nak buat hasil benda ni. Dia ada kaedah ayat prompting yang anda nak guna untuk nak hasilkan output yang berkualiti. Cara nak keluarkan output yang berkualiti tu ada cara prompt dia lah. Jadi saya akan share dalam kelas tu lah. Macam mana nak bina website yang menarik dan convert, capai kebebasan kewangan, bina kehidupan lebih baik dan stabil dan jadi versi yang lebih baik dan lebih berjaya. Okay, anda bukan sekadar belajar, anda sedang bina masa depan baru. Dari struggle kepada satu sistem, kepada income dan kepada kehidupan yang lebih baik. Okay, jadi siapa yang berminat boleh log dulu untuk 5 yang terawal sahaja untuk bulan Mei nanti. Kelas kita akan bermula bulan Mei nanti. Sabtu Ahad kita akan start dah Sabtu Ahad depan. Okey, untuk harga 1997 ni, offer ni sampai pukul 12 tengah hari esok sahaja. Sampai 12 tengah hari esok, lepas 12 tengah hari esok promosi tamat, harga kembali normal. Harga kembali normal lah. Akan jadi 2997 untuk malam ni sampai 12 tengah hari esok. Harga 1997 termasuk domain dan hosting sekali. Okay. So itu sahaja presentation saya. Ada apa-apa soalan lagi tak? Okay. Ada siapa-siapa ada soalan lagi ke? Kalau ada kurang jelas. Okay, jelas anda kalau yang mana yang betul-betul nak yang serius nak bina aset digital, nak cepat, ini masa dia lah sebab saya akan share sendiri. Dengan sekarang ni pun harga 1997 dan saya pun memang ada plan di masa depan mungkin akan naikkan harga. Mungkin harga akan dinaikkan di masa depan sebab benda yang saya share ni, anda bukan setakat boleh buat website untuk anda sendiri. Anda boleh buat website, business website pun anda boleh buat. Anda boleh buat service website. Anda boleh buat service digital marketing. Anda boleh guna AI. So maknanya anda akan dapat yang lengkap lah. Okay, anda akan dapat yang lengkap. Okay, right. So siapa yang serius nak ada nak ada aset digital, saya akan guide. Kita akan sama-sama pilih domain yang premium. Okay, saya akan guide macam mana nak cari domain yang premium, macam mana and then kita nak buat branding macam mana, and then semua kita akan guna AI. And then lepas tu kita akan buat marketing, ayat iklan, and then kita buat poster, macam mana kita guna AI, macam mana presentation slide yang saya guna untuk malam ni, saya akan sharekan juga macam mana kita buat benda ni semualah. Okay. So ada tak yang mana yang berminat, yang at least saya tahu dulu, macam Cik Ramizal yang insyaAllah okay, akan join kita. Okay, ada lagi tak yang mana yang akan join lagi? Ada tak yang mana yang akan join lagi sebelum harga kembali normal esok 2997 lepas kelas ni? Okay, so siapa yang ingin belajar direct dengan saya untuk nak bina aset digital, bina website yang boleh generate income, yang boleh convert sale. Okay, anda boleh bukan setakat buat website, belajar buat website, banyak kelas boleh buat website. Tapi belajar buat website yang boleh jadi aset digital, yang tu saja yang tak banyak lah. Alright, okay. So macam mana tuan-puan, dah clear ke? Ada persoalan lagi ke? Ataupun macam mana ke kan? Lagi lambat anda bermula, lagi lambatlah anda dapat hasil ataupun result. Okay, kalau anda tak bermula hari ni, bila lagi anda berminat? Saya PM nanti coach. Okay, Tuan Ramizal,
saya welcome Cik Ramizal untuk join team elite kita. Okey. Semua yang mana yang join nanti akan join team elite. Okey, dalam grup elite tu kita ada satu grup khas. Dalam grup tu grup yang saya akan yang boleh tanya saya secara direct lah. Masa tu saya akan guide. Dalam tu kita bukan belajar seorang-seorang. Ada kawan-kawan lain lagi juga. Thank you coach. Mungkin ada pada kesempatan. Okey, boleh Cik Jepang. No problem. Okey, niat saya pada malam ni yang mana yang berkemampuan yang boleh join lah. Okey, sebab yang ni ialah untuk anda untuk nak belajar buat website yang boleh jadi aset digital dan AI semua. Dengan kos yang saya ajar ni dengan harga untuk 1 tahun, kalau anda kira sendiri pun, okey, contohlah saya tunjuk okey, kalau lah untuk setahun ni. Okey, saya tunjuk contoh. Contohnya kalaulah untuk setahun, okey, macam ni. Okey. 1997 bahagi 12. Okey, untuk sebulan harga kelas saya hanya RM166 saja untuk sebulan. Okey, RM166 saja sebulan untuk anda invest untuk ilmu, okey, untuk upgrade ilmu dan juga untuk nak upgrade bisnes ataupun jana pendapatan lah. So harga ni sebenarnya dah sangat berbaloi dah. Okey, sangat murah dah. Okey, insya-Allah kalau lepas kelas akan datang mungkin akan dinaikkan ke 2997. Mungkin akan jadi harga biasa 2997 dan harga promosi mungkin akan jadi lebih mahal lagi lah. So sekarang ni saya buat offer 1997 saja. Kelas kita akan bermula insya-Allah minggu depan, hari Sabtu. Sabtu depan kita dah start. Sabtu depan anda start, hujung bulan 6 insya-Allah anda dah boleh dapat income. Anda dah siap dah website anda dan website anda dah boleh generate income lah. Alright. Okay. So ada siapa-siapa lagi ada soalan ke ada apa-apa yang tak jelas tak apa yang saya share ni? Kalau ada yang tak jelas boleh bagi tahu okay, no problem. Okay. Alright. So ada apa-apa soalan lagi tak? Sekarang ni dah pukul 11.30. Okay. So siapa yang betul-betul berminat boleh PM ataupun WhatsApp saya. Alright. Okay, so kelas kita sampai sini saja. Semua dah dapat sesuatu tak dalam kelas ni okey sebelum saya end, ramai lagi dalam kelas ni, ada 16 orang lagi. Ada 16 orang lagi dalam kelas ni. Clear tuan. Cik Bella, thank you Cik. Okay, thank you Cik. Okay, semoga bermanfaat untuk ilmu hari ni. Okay, so sampai di sini sahaja kelas saya. So saya minta maaf kalau andai kata ada tersalah, terkurang dalam kelas saya, kalau ada terkasar ke, tersilap ke, kelemahan saya tu saya minta maaf lah. Saya akan cuba improve. Terima kasih banyak-banyak kepada semua yang join kelas malam ni. Saya sangat hargai masa anda, komitmen anda dan effort anda untuk belajar. Okey, insya-Allah saya doakan semua semoga terus maju jaya dalam apa yang anda usahakan. Kita berjumpa lagi di masa akan datang lagi nanti. InsyaAllah kita jumpa lagi. Thank you Cik Jepang, thank you Cik Ramizal, thank you Cik Bila, thank you semua yang banyak respon. Okay, thank you Cik Roslan. Okay, thank you so much. Okay, boleh left kelas. Thank you Cik Rosli, thank you. Terima kasih banyak-banyak yang mana yang join. Thank you. Boleh left kelas. Boleh bersurai. Thank you. Terima kasih semua. Alright, boleh bersurai. Thank you. Alright, semua boleh bersurai. Thank you. Thank you. Okay, thank you Cik Salahuddin. Thank you juga tuan. Terima kasih banyak-banyak. Thank you tuan. Okay, jumpa lagi. Alright. Okay, boleh live group dulu, boleh live kelas. Semua yang ada dalam ni boleh live dulu. Okay, boleh live dulu. Alright, boleh live. Okay. Alright, semua masih ada ke? Okay. Alright. Jadi saya undur diri dulu. Kita jumpa lagi. Terima kasih banyak-banyak semua. Assalamualaikum. Bye-bye.